Saya menjemput jiran saya, YB Senator Tuan Pilih, untuk berbahas. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Speaker kerana memberi saya peluang untuk sama-sama membahaskan rang undang-undang Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2026 yang baru saja dibentangkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri sebentar tadi. Seperti rakan-rakan lain, saya pun akan berhujah kepada satu fasa juga kerana dia ada dua fasa sahaja. Dan fasa tersebut adalah fasa 2 yang bertujuan untuk memberi kuasa kepada menteri untuk mengantung kuat kuasa keseluruhan atau mana-mana peruntukan Akta 127 di bahagian-bahagian yang berlainan di Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, saya pun sama-sama menyambut baik RUU yang progresif untuk kebaikan semua. Khasnya berkenaan dengan huraian penjelasan yang diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi berkenaan dengan MACC3 yang sebagai salah satu asas utama mengapa RUU ini dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini. Ini adalah sebagai satu cara kerajaan apabila sentuh berkenaan dengan MACC3 dan semangat federalisme yang ada di bawah kerajaan Madani yang sekarang. Walaupun demikian, Datuk Yang Bertuah, saya ingin mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri berkenaan dengan perkara-perkara spesifik di bawah MACC3 yang terlibat sama apabila menteri akan menggunakan kuasa untuk mengantung sebahagian daripada akta ini nanti. Ini adalah kerana kita tidak mahu apa yang digantung tersebut bercanggah dengan semangat MACC3 yang ada, di mana melalui jawapan yang diberikan kepada saya berkenaan dengan MACC3 telah dimaklumkan bahawa kuasa berkaitan alam sekitar adalah masih dalam tindakan dan sudah ada keputusan dasar. So saya mohon Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk beri penjelasan sekiranya ada perkara-perkara yang spesifik yang telah diputuskan yang mempunyai keputusan dasar. Seterusnya, saya ingin menyentuh kepada perkara yang kedua yang disentuhkan oleh jiran saya juga tadi, Yang Berhormat Datuk Setia, berkenaan dengan kuasa menteri. Kerana seperti huraian di bawah fasa 2 pindaan kepada akta ini sememangnya memberi kuasa yang lebih kepada menteri untuk mengantungkan keseluruhan atau mana-mana peruntukan Akta 127 ini. So saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, adakah ada satu jawatan kuasa ataupun satu badan yang menasihatkan Yang Berhormat Menteri apabila beliau melaksanakan kuasa yang telah diberikan kepada beliau nanti. So, satu dan kedua, saya mohon sama ada apabila kuasa ini dilaksanakan nanti, adakah wakil daripada Kerajaan Sarawak ataupun Kerajaan Sabah dijemput sama di bawah jawatan kuasa sekiranya ada untuk memperhalusi kuasa-kuasa ataupun tindakan yang diambil menteri apabila beliau diberi kuasa nanti. Contohnya seperti di Sarawak berkenaan dengan pembakaran terbuka, kalau kita mengikut undang-undang kita di Sarawak yang ada sekarang, yang dikuatkuasakan oleh Natural Resources and Environment Board Sarawak NRB,
keluasan serta SOP apabila berlakunya aktiviti pembakaran terbuka dibuat dan ada balenan dengan akta alam sekitar yang kita ada yang diluluskan di Parlimen. So saya mohon Yang Amat Menteri untuk memberi penjelasan sekiranya dilaksanakan nanti adakah wakil dari Sabah dan Sarawak akan dibawa sama untuk berbincang dan untuk berunding berkenaan dengan penguatkuasaan pengantungan ke atas keseluruhan atau mana-mana peruntukan Akta 127 ini. Dengan itu, Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Boleh kita tambah.